biasakan wirid. Kita sebut wirid dia, kita sebut zikir. Dia kata wirid. Wirid ini paling minima 100 kali. Boleh baca salawat, istighfar, ambil nama-nama Allah. Itu wirid kita 100 kali sehari. Dan kalau ada masalah yang besar yang tak terselesai, yang tak terurai, fokus on solawat. Dia kata yang itu pengalaman dia sendiri. Sebab dia, pengalaman dia, dia kena perbaharui pasport dia tu kan, visa dia tu kan, visa. Jadi dia kena pergi ke kedutaan Iran. Bila pergi ke kedutaan Iran, tengok rekod dia tidak masuk ketenteraan. Dia kena halau. Dia kata awak tak boleh perbaharui visa, awak pelarian di Syria. Kedutaan Iran reject dia. So jadi dia kata takkan dia nak masuk tentera. Dia dah belajar kat sini kan. Jadi kemudiannya jumpa dengan beberapa orang syekh. Syekh tu nasihatkan dia selawat 100 kali. So dia dalam selawat 100 kali sehari tu, dia pergi balik tu, ulang balik 3 kali kena reject. Tapi dia terus berselawat sampai 7 hari. Hari ke-7 kedutaan Iran telefon dia, suruh datang segera bawa pasport. Lepas tu dia pun bagi selawat. Subhanallah. Tahu selawat dia very simple. Ya Rasulullah, salam, ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Satu je. As-salatu wassalamu alaika ya Rasul. Dia macam duduk depan dia tu. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. So kita boleh sebut as-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika. Dia macam bercakap dengan Nabi. 100 kali. Ya. Jadi memang kita sekarang ni banyak solawat kan. Rupanya solawat yang paling tulus. Yang paling tulus macam kita rasa kita sedang bercakap dengan Nabi. Very simple. Selawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Itu dalam bahasa Melayunya. Selawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Itu je. 100 kali. So jadi kedutaan Iran tu panggil dia, dia dah bagi tahu kawan-kawan dia dengan beberapa orang syekh. Dia kata kedutaan Iran ni panggil, kemungkinan saya akan ditangkap dan dipenjarakan. Jadi dia macam mewasiatkan apa-apa. Rupa-rupanya dia pergi ke kedutaan Iran, minta pasport. Dia bersedia dah. Orangnya sangat tenang. Kat 31 tahun tengok anak-anak kita macam mana ya kak. Gabra manjang. Dia ini yang India ni subhanallah sangat tenang. Jadi dia pegawai tu pun ambil terus cop. Pak. Lepas tu dia kata, saya tak ada rekod ketenteraan. Saya datang sini memang untuk belajar, dia kata. Lepas tu dia kata, awak jangan tanya apa-apa. Saya pun tak tahu kenapa saya nak cop. Subhanallah. Macam tu. Jadi pegawai tu tak ceritalah kenapa kan. Jadi solawat seperti itu, Masya Allah. Dia kata kalau ada kesusahan, kesukaran, solawatlah ke atas Nabi. Kita kadang-kadang, ini nak ceritanya, dia selawat dengan hati yang bersungguh-sungguh, yang khusyuk. Kita selawat 100 kali, lalai pula hati kita kan. Panjang selawat kita tu. Selawat tafrijiyah, selawat macam kan. Tapi kita lalai. So yang ini dia khusyuk. So fokus kepada kekhusyukan lah ya, dalam wirid kita itu. So tak banyak, 100 kali je. Tapi sungguh-sungguh sedar daripada hati yang waras lah, kata gitu ya.